Assalamualaikum, selamat pagi guys. Ini dia G63 yang kita nak jual. Okay, kereta sangat lawa, G63 V8 by turbo. Dan color dia warna matte color dia warna matte, bukan warna hitam gloss tapi color matte. So yang mana nak cari V8 by turbo G63 AMG, boleh contact Din, boleh buat appointment guys. Kereta sangat lawa, baru pakai setahun je. So owner nak jual, nak upgrade kepada supercar lah. So yang mana kata berminat nak cari G63, boleh contact kita. Nampak bahagian depan lampu dia ada 360. Ini dia punya logo dia. Okay, color dia siap ada ribbon lagi dekat depan ni. Color dia color matte. Nombor plate owner akan ambil balik. So yang mana nak cari G63 color matte dengan rim, nampak rim dia. Rim dia pun color matte juga ni. Okay, bukan color gloss, dia pakai color matte. Tayar baru, tayar tahun 2024. Kaliper brake AMG. Okay, so you guys yang mana nak cari G63 dengan condition yang tip-top, boleh contact kita guys. Color warna matte ni memang lawa. Memang jarang-jarang ada stok yang color matte macam ni. Sebab exhaust double, 2 kiri 2 kanan. Ini bahagian belakang dia guys. Okay, condition dia memang tip-top. Yang mana kata berminat nak cari G63, boleh datang ke showroom dulu, boleh tengok. Okay, kereta memang lawa. AMG pure spec je. Nampak color matte. Interior exterior dia memang puas hati lah. Tengok bahagian depan dia. Ini bahagian depan dia. G63 Japan spec Ini dealer daripada Jepun, Yanase. So guys, yang mana nak cari G63 color warna hitam color warna hitam matte. Nampak dia punya depan. Itu dia. So tengok bahagian dalam dia. Ini rupa bahagian dalam. Ada blind spot monitor. Sekejap, sorry. So ini rupa bahagian dalam dia. You guys boleh tengok. Inilah condition dalam dia. Interior dia memang awesome, memang baru. Dan ini dia punya mileage original mileage 30,517 km. Memang low mileage Yang sampai dulu masa sebelum register dekat Recon, mileage dia 11,000 kalau tak silap saya. Yang ni infotainment dia dah convert kepada frekuensi Malaysia. Ini dia punya digital meter dia. Okay, you guys boleh tukar dia punya display, nak design macam mana. Lepas tu dia dah pakai digital inner mirror ataupun dia pakai jenis digital. Korang boleh pakai yang ni. Dan ini bahagian depan dia. Dia ada tulisan G Manufacture. Okay, condition dia memang tip-top. Dan dia pakai AMG bucket seat untuk special G63 lah. Okay, ini dia punya bucket seat. Okay, lepas tu dia ada ni, dia punya design dia sangat lawa. AMG multifunction steering, boleh tengok sini. Okay, AMG multifunction steering. Lepas tu ada sunroof lagi dekat bahagian atas. Atas ni dia pakai material macam Alcantara. Okay, so guys yang mana kata berminat, kereta ada sunroof, full spec, fully loaded. 360 kamera pun ada guys. Korang tekan je sini, 360 kamera dia akan keluar macam ni guys. Okay, klasik iWatch, IW watch pun ada sini. Okay, semua ada complete set. Lepas tu dia boleh tukar mode daripada slippery, individual, sport, sport plus. Okay, dia ada Valvetronic. Nampak dia ada Valvetronic, auto on off dan sebagainya. Okay, yang paling penting dia pakai ada ambient light. Lepas tu dia pakai Burmester sound system. Okay, boleh seat, boleh sejuk, boleh panas. Okay, boleh adjust setting sini. Dan semua dia pakai electric seat. Ini bahagian dalam dia guys. Okay, korang boleh tengok ini bahagian dalam dia G63. Okay, full spec, fully loaded. Dan ini bahagian belakang dia. Belakang dia ada rear TV ataupun monitor dekat bahagian belakang ni. Nampak? Ini dia ada monitor. Lepas tu dia ada ambient light sikit. Inilah condition dia. Yang mana kata berminat nak cari G63, nanti boleh contact kita, boleh buat appointment datang ke showroom. Kereta sangat lawa. Nampak? AMG. Dia ada double exhaust kiri kanan guys. Okay, double exhaust kiri kanan. Ini dia punya nombor chassis. Okay, ini dia punya nombor chassis dan mileage tadi. Okay, 2508 belakang. Jom kita dengar dia punya engine sedikit. Okay, ini dia punya engine. Kuat bunyi dia guys.
Okay, so yang mana nak cari nanti boleh buat appointment lah, datang ke showroom. Color match memanglah bagus. Okay, yang ni pun dia pakai housing untuk spare tayar. Yang ni saiz dia saiz Shanori lah, saiz sama dengan tayar yang pakai. Okay, Assalamualaikum, bye bye.